Assalamualaikum jadi hari ni ada hujan tempat kita dah. Jadi hujan-hujan kita rasa lapar roti canai. Lagi derak tak boleh. Jadi gus sebelah kita tu dia kata dia pada buat roti canai. Apa kita kata sungguh kau pada buat roti canai. Waktu ni hasilnya hak dia buat hari ni. Yang ni roti telur tapi banyak macam-macam lagi roti dah. Saya mau tengok video ni. Asyik dia mau tengok. Jangan lupa apa? Turut mari. Okey, mula-mula kita pergi cari tepung ganong dalam store dulu. Kita nampak ada sejabai kita main buat roti canai. Okey, selepas tu kita ambil tepung ganong saat ni, turunkan dalam besen, lepas tu pecah telur, gunakan telur merah saja. Ingat nak buat hudai batok, kena buat roti canai. Okey, dia turunkan telur ke dalam besen, hok turun tepung ganong. Lepas tu dia turunkan pelata. Pelata ni hok kita duk guna untuk buat air bottom mix. Lepas tu sipel luar dulu semetar. Okey, selepas tu dia ambil garam turunkan dalam mangkuk. Lepas tu pecah susu. Bukan pecah, tebuk susu. Susu pun tak siap tebik lah. Susunya main berwarna molek susu. Okey, selepas ada boleh susu pada 2 titik tu dah, dia tambahkan air panas sikit. Dia kata guna air panas, comel tepung jadi. Okey, alamak ada kita nak kenal dulu orang kita ni dah. Yang itu Abang Mak Hollywood. Abang Mak Hollywood. Orang hok buat roti canai kamalan ni tu. Orang baru. Takut set-set demo tak kenal. Yang itu Abang Mak Hollywood. Jadi malam petang ni tu ada hujan. Hujan kita tak nak gerak mana. Jadi hujan-hujan kita rasa lapar roti. Jadi Abang Mak Hollywood kata dia panah buat roti canai. Mu panah mu buat selalu. Jadi malam ada dengan ganong gapo kita nak buat kuih gitu tak ada buat pakai video buat roti canai selalu ganong kita. Jadi sudah sekarang ni Abang Mak Hollywood kita sudah peluh duduk kamera roti. Jadi pakai masa juga nak boleh makan roti canai. Okey, sudah siap roti kita hok buat. Ingat boleh makan selalu. Tunggu pula sejam. Tiba-tiba kita masuk bilik tai 2 jam menera oleh bilik. Okey, selepas ada 2 jam kita menera oleh bilik dah. Abang Mak kata lemuk molek terlajak lemuk dah. Lepas tu dia gotai boleh banyak belah putih juga. Tengok ni hok gotai boleh. Jadi tempat ngibah kita ni agak hilang sikit dah. Kita behel atas talang ataupun atas neka. Atas neka. Abang Mak kata wak tagon bukan biasa-biasa. Tengok cara kibah tu weh. Ingat biasa-biasa weh. Boleh pergi juga boleh pergi juga. Kita nak kibah pun susah duk rakam video gi duk gapo gi. Takut cemar tangan cemar pula kamera. Tak tahu nak jadi roti canai ke dijepuk tak tahulah. Okey, kita duk buat ni. Okey, kita nak pesan-pesan kepada customer selepas dah tengok video ni jangan main minta dah, jangan main minta. Ni kita buat untuk hari cuti saja-saja nak makan yang nama esok mari kedai nak roti canai susah pula. Jadi hok ni tempat bakar, hok ni lagi hilang be. Orang lain dak bakar dapur roti, dapur burger gapo kita behel dalam koli. Koli hok kita duk goreng ni. Tak tahu nak tubik rupa mana. Kita nampak nak sepal lepang ni. Set demo tengok tu kita minta maaf selalu. Set demo jangan suka tengok video ni. Agak pelik sikit cara buat roti canai kita. Kalau set demo nak tiru-tirulah kita tak marah li. Tirulah demo nak goreng dalam koli kau dalam puyuk. Kita tak nak marah li. Demo tiru resipi set kita. Hak kita marah jangan main kedai esok tiba-tiba nak roti canai. Hak tu kita marah. Janganlah minta tolong ni janganlah duk minta resipi roti canai. Hak kita tak nak buat. Nasi goreng kau boleh. Okey, selepas ada roti biasa kita buatkan roti telur. Tengok rupa be, tengok be, goreng dalam kuali pun pandai be. Baginya kau. Tak be, hujan-hujan be. Mari dah. Saat ni dia tidur molek-molek oleh bilik, ngangung oleh bilik kita gerak tak bangun tiba-tiba bahu roti canai tubik selalu. Nanti tengok orang pandai buat pula lagu mana rupa. Mak asmak ana gibah roti. Gapo gitu be. Ke? Nak boleh makan dak rotiku ni. Aku nak tunggu roti behel dia dulu. Tapi mai takut tak boleh sipek kita ya behel dia habis. Tidur molek-molek saat ni. Tiba-tiba bahu roti tu bek kali ngak be fit lali pun tu bek tunggu juga. Okey, tengok hari ni Kak Yuyi kita main nak buat roti gapo. Kak Yuyi kita dia kata dia nak buat roti bong. Lagu mana rupa roti bong dia tu. Ni roti bong. Roti bong pasal bulat-bulat gitu tu. Ingat kau jepuk kena kau roti bong hok Kak Yuyin kita. Okey, roti bong pun ada, roti gapo lagi ada. Ni roti gapo ni? Dia kata roti sari burung. Hok dia buat tu. Galik apa? Balik. Jadi roti dua cahaya pun ada juga orang kita galik. Okey, jadi sudah buat roti tu kita pakai bagi roti sore buat masuk bilik. Buat makan lapar-lapar tu. Jadi hok boleh banyak kau ada orang lain set demo tahu dah hok boleh banyak dah. Kak Yuyin kita. Behel 2 buku.
Wah masuk bilik dia ni tak ada gapo saja suka-suka sama kawan-kawan. Kita pun dah lama tak buat video panjang. Hari ni buat juga video panjang. Lagu mana roti canai hok bemak Hollywood kita buat dah. Ni. Lembut tapi kita tak ada makan lagi. Kita rasa agak nak terang roti dia. Sebab dia kata dia pandai buat roti canai. Betul bah. Betul, lembut bah. Kita nak ayak so dah kita makan roti kita makan back style sebelah Thailand. Sebelah kapal kita. Ya kalau biasa pagi-pagi tu roti canai tempat kita tu ya tabur susu dengan gula. Kadang-kadang lo ni pun ada juga makan dengan gula ke apa, tapi hak ni kita ambil hak asal. Sebelah ini banyak ke orang kenal roti canai petong gini. Gula, susu. Jadi kita buat style rumah kita dah. Kita nak terah hak bemak Hollywood kita buat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut eh. Betul lembut. Tak percaya lembut eh. Lembut. Panas. Dia nak kamera lagi. Tak dia tengah malam. Lama. Wajah. Lembut je nak kibah boleh. Dua je. Tak be. Okey, lagu-lagu mana? Ada tempat tak kena mana gapo tu boleh komen gapo dalam video ni lah. Tapi kita nak ayat pun kita tak kena banyak nah. Buat roti gini, tak ada halak. Bakar pun atas kuali masak. Memang tak kena benar lah, tapi alhamdulillah tubik rupa roti canai lah. Kita buat roti canai ni. Tubik rupa roti canai, enggak jadi rupa lain dah. Okey, boleh makan be. Tak be. Kat ni dulu. Assalamualaikum.